Korang nak cari motor adventure touring bajet bawah 20,000, performance yang mantap? So ini dia Suzuki V-Strom 250XX. Jom kita tengok. So korang tengok bahagian design dia, nampak agresif teruk tau. Dia nampak rugged dan juga tinggi, sesuai untuk korang bawa jalan off-road. So korang tengok rekaan bentuk dia yang bahagian depan yang muncul tajam ni, macam motor scrambler tau. Dan dia juga ada windshield, boleh protect korang daripada tamparan manusia. Dan untuk bahagian enjin dia pula didatangkan dengan 249cc, single silinder dan juga single overhead cam. Dah ke belum? Dah siap lah. Okey, untuk bahagian enjin pula dia menggunakan 249cc, single silinder dan juga single overhead cam. Dia menghasilkan 26 horsepower dan juga 22 Nm of torque. Motor ni boleh pergi 150 km per jam. Dia punya feature yang paling menarik, dia dah tak guna air-cool ataupun air-coolant tau. Dia sekarang menggunakan oil cooling dan juga eco performance system. So lebih jimat korang punya minyak untuk Jalan-jalan dengan sepatu roda. Untuk bahagian sistem keselamatan dia pula, dia datangkan dengan 2 channel ABS dan juga apa? Untuk bahagian meter dia pula didatangkan dengan 4.5 inci digital meter. Dan dia juga bagi korang tempat USB port charging tau. Akhir sekali, dia punya tangki minyak didatangkan dengan 12 liter tau. So korang boleh pergi sejauh 400 km. So harga cash on the road dia 18,500. Korang boleh juga buat loan deposit 1,000, bulanan 7 tahun 331. Kalau korang berminat, korang jangan lupa tahu isi beg biru dekat bawah. Dan jangan lupa juga follow, like, comment and share untuk video seterusnya.